Ini 5 dinar. Ada juga yang namanya 5 dirham. Apa beza 5 dinar dengan 5 dirham? 5 dinar adalah shilling emas seberat 21.25 gram. Inilah mata wang emas pada zaman Rasulullah SAW. Manakala 5 dirham adalah shilling perak, juga digunakan sebagai mata wang masa zaman dulu. Secara mudah, dinar ibarat duit besar macam nilai 100 atau 1000, dirham pula ibarat duit kecil, contohnya RM10, RM5 ataupun shilling. Walaupun saiznya nampak sama, padatnya berbeza, beratnya lain, nilai pun tak sama. Dinar adalah emas, dirham adalah perak. Baru tahu kan? Harga 5 dinar sekitar 15,000 sekarang ni. 5 dirham saya rasa lebih kurang RM200 sahaja. Kalau tuan-puan memulakan menabung atau melabur, fokus dulu pada emas. Iaitu bila gram emas sudah banyak, contohnya 50 gram ke atas, barulah start menabung perak. Dirham ni bukan item pelaburan ataupun simpanan, lebih kepada koleksi sahaja sebenarnya. Sebab tu jangan terkejut kalau beli pada harga tertentu, tapi bila kita mau jual balik, nilainya jauh lebih rendah. Banyak kedai emas ataupun kedai perak ambil untung tinggi untuk item-item koleksi. Tapi sebenarnya itu bukannya saving ataupun investment item. Jadi hati-hati sebelum beli emas ataupun perak. Pastikan cukup ilmu supaya tuan-puan beli item yang betul dengan duit yang betul, dengan objektif yang betul. Untuk maksimumkan keuntungan anda dan minimumkan risiko kerugian, pastikan dengan ilmu. Kalau memulakan tabungan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi baik biru di bawah. Saya bantu supaya anda pun dapat miliki 5 dinar macam ni. Follow for more tips. Moga kekayaan anda bertambah dengan ilmu.